Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru saja memasuki Tamiang, Aceh, Darussalam, dan masih berada di dalam kawasan bandar. Kita tengok kawasan bencana yang berlaku dekat sini, yang di mana kami sebelum ini pernah sampai ke Padang. Bila saja melalui di kawasan Pekan Tamiang ni, keadaannya berganda-ganda lebih teruk. Hari ni dah hari ke-20, 21 selepas daripada bencana banjir yang membawa himpunan lumpur dan kayu balak sebelum ini. Keadaan di Tamiang masih lagi belum selesai dan masih belum pulih, bahkan seolah-olah hancur sepenuhnya. Kalau kita tengok dekat luar, ada rumah yang banyak, rumah yang roboh. Bukan sahaja roboh, bahkan kalau kita tengok lumpur itu memang setinggi atap. Ya bapak ya? Setinggi atap. Ini kawasan Pekan. Bahkan banyak lagi kawasan di dalam di perkampungan di Tamiang ini yang lebih dahsyat daripada ini. Kami sedang membawa barang bantuan makanan. Ada beberapa makanan, ada kasut. Ini kasut ni. Kasut ni akan digunakan oleh mangsa-mangsa banjir untuk menempuh kawasan-kawasan yang kotor. Kemudian kita ada bawa pampers. Belakang tu ada pampers. Kita ada bawa canvas juga. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, ini dah sedikit sebanyak apa yang kami bawa. Semoga memberi kebaikan kepada mereka yang terkesan pada bencana di Aceh baru-baru ini. Hari ni berapa hari bulan ni? 18 Disember 2025, Tamiang, Aceh. Keadaan di Tamiang sangat menyedihkan. Walaupun dah 20 hari lebih lepas bencana, masih belum selesai lah. Masih belum selesai. Okay, di belakang saya adalah Kampung Durian. Apa tadi? Tumbang? Kampung Durian. Kampung Durian. Kampung Durian di Tamiang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Teruk dijangkakan banjir ni setinggi 6-7 meter. Habis sehingga ke tingkat 2. Dan yang kena itu adalah air lumpur. Ya ibu? RM1. RM1 saya semua tinggal di Malaysia. Iya. Ibu okey kah? Okey. Namanya? Namanya Hamidah. Hamidah. Rumah habis? Rumah sudah bersih? Habis. Baru bersih. Baru bersih. Tapi habis, di atasnya habis. Barang-barang sudah tak ada? Badan nggak ada. Tikar aja nggak ada. Ada yang sakit lagi. Ada sakit? Sudah dia dulu muda tua? di Malaysia 50 tahun umurnya. Terima kasih ya. Ibu kuat ya? Kuat. Alhamdulillah. Habis nggak apa-apa. Allah yang ambil. Nanti datang lagi dari Allah. Betul. Allah yang ambil, nanti yang datang lagi daripada Allah. Iya. Tapi nanti kan pulang itu. Sana juga ya? Lagi-lagi mau jemur kayu. Cari-cari kain yang di dalam bungkusan dan batu-batu saja. Yang nggak layak. Sudah makan belum? Belum. Belum. Ambillah roti. Belum. Ya. Ala nasi insya. Nasi tak bawa. Ada 2, Pak. Dapurnya jauh. Dua-dua aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nggak bawa jajan, hidangannya dengan yang ini. Oh ya, betul ke? Tadi ambil lagi satu. Dia minta jajan. Oh, dia minta jajan. Supaya ini. Aduh. Mainan mau apa? Mainan aku, Bang. Bang, mau Mainan. Ada kereta. Apa? Mobil? Mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Mau antaran, Dek? Ih. Mau roti bang?
Sebab. Roti. Dua je lah. Ya boleh. Kita kongsi-kongsikan. Ini masuk. Assalamualaikum, Dek. Siapa namamu? Tiara. Tiara. Ambil. Okey. Awak ni ada juga. Assalamualaikum, Bu. Bisu. Oh, bisu. Okey. Dari Malaysia? Malaysia? Salam sikit. Doakan saya ya. Orang kena bencana ni doanya Allah terima. Ya, Kan? Nanti jadi doakan saya. Boleh ya? Ini saya rumah ya? Ini. Geser hilang. Ada roti. Ada. Kasih ya Om. Sama-sama. Ambil dua, Dek. Ambil dua. Amin. Sama. Kak, nak roti? Kasih ya. Sama. Assalamualaikum, Dek. Nak roti tak? Nak roti tak? Ya Om. Ya, sama-sama. Ya. Habiskan. Kamu habiskan. Ambil semua. Habisin. Banyak sekali. Adik ini punya. Iya, tak apa. Okey ke? Ni adiknya tak dapat kasih. Yang banyak kasih adiknya. Oh. Ya. Saya dari Malaysia. Upay Ipin. Upay Ipin tahu Upay Ipin? Ini abangnya Upay Ipin. Adik. Panggil. Anak ambil dua. Apa? Itu. Ini orang ni. Boleh. Oh. Boleh ambil dua. Tu adik tu. Ni. Kasih sama adik sana. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Tamiang. Hari pertama baru lepas azan asar. Tadi sempat borak dengan anggota polis yang bertugas. Dia dah telah 2 minggu berada kat sini. Dia kata waktu dia mula-mula datang, Kota Tamiang ni dia macam bandar zombie. Mati habis. Cuma sekarang baru nampak kelihatan beberapa pergerakan ekonomi, bantuan. Di masjid tadi ada pelajar-pelajar universiti di Indonesia datang untuk menukarkan air yang kotor kepada air yang boleh minum. Siap tangki besar-besar, subhanallah. Tapi cuma daripada pagi sampai ini kami belum nampak lagi lah NGO daripada Malaysia. Sebenarnya ada, mungkin ada, tapi setakat ni belum kelihatan. Tamiang ni besar. Jadi sebenarnya keadaan di Tamiang ni kita perlukan bantuan daripada NGO di Malaysia. Yang mana ada dana, kami yang mempunyai dana kecil pun datang untuk bantu. Bahkan lagi kalian yang mempunyai dana yang besar, datanglah bantu Tamiang ni. Ataupun di Aceh, datanglah bantu. Keadaan terlalu sangat dahsyat. Mereka perlukan kita untuk memulakan kembali kehidupan diorang. Ya. Ini sudah 20 hari lebih. Tengok masih teruk. Lumpur tebal-tebal ni. Tebal-tebal. Lumpurnya, keadaannya. Jadi semoga ada kebaikan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang terus menyumbang
kepada Al-Ain Malaysia, kepada Pertubuhan Bajikan Batu Jannah untuk kami meneruskan usaha dalam misi bantuan banjir Sumatera, terutamanya di Aceh, Indonesia. Oh, Nabati. Ya. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah sihat. Ambil dua. Ambil dua. Okey. Doakan ya. Kamu semoga baik-baik ya. Engkau nak Nabati ya? Ambil dua. Tiga. Dua. Nak dua. Dua doang. Okey. Baik-baik ya.